Alhamdulillah wa rasulillah. InsyaAllah 20 Ramadan juzuk 20. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qala rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Surah Al-Qasas ayat 21. Wahai Tuhanku, ya Tuhanku, selamatkanlah aku daripada orang-orang yang zalim. Rabbi inni lima anzalta wa ilayya min khairin faqir. Surah Al-Qasas ayat 24. Jadi tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita perhatikan ayat yang dibacakan tadi, dua ayat daripada surah yang sama, iaitu surah Al-Qasas ayat 21 dengan ayat 24. Pada ayat 21 Allah Ta'ala menceritakan, ya Tuhanku, selamatkanlah aku daripada orang-orang yang zalim. Itu merujuk kepada sebenarnya doa ini diungkapkan oleh Nabi Musa AS ketika menghadapi ujian kaumnya. Dan kita tengok Musa berhadapan dengan Fir'aun, dan ayat itu diungkapkan oleh Nabi Musa mohon perlindungan daripada kaum yang zalim ini ketika Musa ingin dihalau daripada Mesir. Kita tahu kan bagaimana kisah yang panjang sehingga mana Musa terpaksa melarikan diri dengan pengikutnya. Okey, kemudian dalam doa yang ayat beberapa selang berikutnya, ayat 24 pula menceritakan, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan sesuatu kebaikan, makanan yang Engkau turunkan kepadaku. Jadi kalau tengok bagaimana ujian Nabi Musa dalam dihalau, terpaksa keluar daripada negerinya itu, maka dia tidak ada pergantungan rezeki makanan yang tetap melainkan daripada Allah. Begitulah tuan-tuan perempuan, daripada ayat yang kita bacakan pada hari ini, kita dapat lihat bagaimana pergantungan seorang pesuruh Allah minta perlindungan daripada kaum-kaum yang zalim. Kita hidup atas muka bumi ni, ada orang yang menzalimi kita, sama ada kita sedar ataupun tidak. Kita sangat kena minta kepada Allah Ta'ala, minta dijauhkan mereka. Tak kisahlah sesiapa pun yang menzalimi ini, kita jauhkan daripada mereka. Okay, kemudian kita minta juga tentang rezeki yang mencukupi, seperti ayat yang ke-24 yang dibacakan tadi. Kita minta bersungguh-sungguh hanya kepada Allah Ta'ala yang menjadi tempat memberi rezeki kita, Ar-Razzaq, dan pemberi rezeki kita. Kita minta bersungguh kecukupan makanan, kecukupan tempat tinggal, dan perlindungan dan sebagainya. Jadi itu, semoga Ramadan ini kita dapat menjadikan ini antara doa-doa yang kita sentiasa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.